Ramai orang akan cakap kipas kecil macam ni tak sejuk, angin tak kuat. Walaupun dia kecil tapak tangan aku ni, besar tapak tangan aku ni, kau jangan memperendahkan bro. Aku recommend dekat korang kipas daripada Gojodok ni. Memang sangat-sangat membantu kau, especially orang yang selalu pergi konsert, nyanyi berpeluh. Orang yang selalu buat aktiviti outdoor, panas. Kipas ni ada level daripada 20 sampai 100. So aku tunjuk kat korang cara pakai dia. Dekat bahagian belakang ni kau switch on. Okay, once kau dah switch on, kau boleh adjust dia punya level dekat sini. Alright, kau naikkan lah sampailah ke tahap maksimum 100. So kau pusing macam ni, nampak angin dia kuat bro. Memang membantulah kan untuk korang. Okay lah. Kau nak kuat macam mana? Nak kuat macam angin ribut taufan? Memang tak ada lah bro. So bro, aku nak bagi tahu kat korang, harga dia murah. Kau dapat sekali dia punya kipas macam ni. Dia bagi sekali lanyard dan dia bagi sekali type C. So type C tu untuk charge lah kalau bateri dah habis. Mana korang nak dapatkan? Aku share link dekat bawah ni. Tap, tengok berapa harga korang dapat. Grab terus bro.